Habibi ke Phala. Habibi. Macam mana kita hasilkan? Aku nak jual kurma nak. Habibi. Tengok sampai I punya tangan shaking, nampak tak? Nampak tak I punya tangan shaking? Tengok tak? Sebelah tu Acin, bukan Perry, Acin. Acin dengan I tadi pergi. Banyak. Selamat berbuka puasa. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح أوام للي فعلا زينا يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال بتنساه أوام أنت وأنا ناس بترتاح لك ساعات ياخدوا قلبك من سكات يخطفوك من غير كلام اصل فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين اللي بكره مكملين ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين حتى لوننا وشكلنا يعني انا شباب يبقى الحمل جبال بنساه اوام انت وانا مهما قابلنا صعب نحس بفرحه غير ويانا Dia ada ayam dengan nasi je. Lepas tu I sendiri goreng tu telur. Berapa hari ni sangat okey. Guys, 30-31 hari bulan 5 nanti bagi ke Mbak akan buat satu event dekat Sandakan. Nanti I akan buat announce. Bukan sahabat motor day. Sebelum sahabat motor day biar ada pergi. Kita pun sudah bincang dengan Abang Rudy. Itulah I cakap kan. Sebab I kena buka lagi 18 jam I baru boleh dapat voucher. Untung lah. Makan nasi. Makan nasi. Acin makan Ocean. I nak suruh Acin berniaga. You orang rasa setuju tak suruh Acin berniaga? Gym belt. Kalau saya jual gym, itu gym punya apa? Kain. Gym kain. So, suruh dia belajar, penat. Saya hari-hari buka live macam tu penat. Suruh dia tolong ayah. Lagi on the serum tak ada. Serum saya ada try tapi saya rasa kurang sikit. Sebab I nak anti-aging. You datang rumah I berku. I nak pergi followers punya rumah, pergi rasa tu vibes. Gitulah. Guys, rehat saat pukul 9 I baru sambung balik buka live, boleh tak? I penat sangat tau. I rehat saat pukul 9 I pergi office. Okay? Nanti you DM I. DM untuk apa? Angpau tau. You orang dah tengok dah. Semalam nak makan nasi kukus tapi tak jadi. Tapi nak nasi kukus. Sudah berbuka dah, sudah. Yang pula hari ni je lah. Kalau you post, guys tunggu I tau. Tunggu saya punya sampul raya sampai I nak bagi banyak-banyak sedekah. So jangan lupa. Kalau you pergi mana-mana bazar nampak I, jumpa I, you tunjuk ni, you terus dapat lagi banyak. So, wajib setiap kali keluar you spray atau you buat saya punya video, tolong saya buat video affiliate ke apa ke. Nanti saya nak buat satu apa Bernesa sebab harga I masih pincang call itu apa. I belum jumpa, I tak pernah jumpa sebab I tak sangka ramai nak Bernes. Tapi Bernes 130 tau, satu botol 30 tau. Ramai lagi bagi saya satu star. Kalau macam tu kecil hati I recommend lah. I better you tak mau beli. Better you tak mau beli. You faham? Kalau you kecil hati, you rasa you beli, you wajib dapat tu duit. Tak mau, jangan. Sebab I memang buat random, sedekah random. I dah bagi dah harga manis-manis pun bukan jual mahal-mahal. Faham tak? Nama pun random kan? I dah cakap random banyak kali dah. Bad review cakap bagi saya satu star. Tengok Nah tengok, bau wangi tapi kecewa sikit. Beli time live kata pasti dapat manis-manis. Tak ada pun, kecewa sikit. Apa yang I dah cakap kecewa ke apa ke? I dah cakap random kan, nama dah random kan. Lepas tu bagi saya satu star. Nah, ini cakap apa? Tak faham tau, I tak faham tau. Kata siapa beli ada manis-manis dalam live, cakap semua dapat ini apa pun tak ada. Saya tak kisah pasal manis tu, tapi jangan tipu. Bila saya tipu. Kan? Bagi saya satu star.
Kan saya cakap dah, random dah. Lepas tu orang keluar ni 2,000 tu apa? Angin ke? Angin ke? Kan dah cakap random dah kan? Lepas tu bagi saya 1 star. Kalau macam tu tak faham, tak mau beli, saya cakap tak mau beli. Kalau you beli untuk sesuatu, hari tu saya pun ada, nanti saya crop balik, saya review, tengok balik, ulang balik, saya punya lah kan cakap dah. Kalau you untuk beli untuk angpau, saya tak mau. Kalau you betul-betul untuk ni, saya baru buat sedekah. Itu, I dah cakap. I sumpah, I cakap dalam live. Depa tak apa, bukan depa kecil hati rasa I beli ni 15 ringgit, saya wajib nak dapat itu 50 ringgit. Kalau tak saya rasa I nak marah. Kalau macam tu kecil hati tak mau beli barang. I nampak siapa yang buat konten jujur, semua ada storyline punya konten, I nampak I akan tag dia, I akan bayar dia. Kalau konten jangan you cakap rakan ni panggil konten. Bukan, ada storyline macam saya biasa, macam saya promote apa barang tu. Macam tu saya akan bagi. So siapa yang beli saya punya barang, lepas tu view tinggi saya lagi banyak bayar. I nak macam tu punya content creator. Ada niat memang nak cari duit, ada niat nak buat duit punya, beli je 15 ringgit, 16 ringgit ni boleh buat affiliate. Bel boleh tolong repost, nanti Bel tolong you buat ads ke apa ke. Janji you ada niat nak cari duit lebih. Okay? Itu je. Bel dah berbuka ke? Dah. So kalau saya nak bagi bagi manis-manis, bagi angpau tu saya pun tak mau cakap dah. I terus masuk je. Dapat lah, tak dapat lah. Penat. Buat ni tak kena, buat tu pun tak kena. Kalau kurma, ini sedap tak? Kurma ni sedap tak? You orang pernah makan tak? Kurma ni sedap tak? Kurma ni sedap tak? Hai. Saya nak jual kurma. You orang akan support saya tak? Sedap. Ini kurma sedap tak? Awak punya sedap tak? Sebab dia DM I. I jual lah. Awak. Dia reply I macam ni, saya tak tahu apa masuk Ini apa masuk? Waalaikumsalam ah. Nanti Bel nak jual kumar dah. You orang wajib support I, okay? I tengoklah boleh tak dia bagi I harga manis-manis. Kalau boleh, potong dia. So dia jual murah. Habibi kipala. Habibi. Macam mana kita hasilkan? Aku nak jual kurma nak. Habibi. Sampai je stok ke Malaysia. Assalamualaikum. Ini sedap ah, sumpah sedap ah. Masya-Allah. Jom. Sampai je stok ke Malaysia, kita akan simpan dalam cold room supaya kita dapat pindah moist. Sedap ah dia punya. Kemudian kita